kepada player Minecraft di luar sana. Haha, saya nak cerita sejarah Minecraft dekat korang. Siapa je tak kenal game Minecraft ni? Famous kot. Tapi korang tahu tak sejarah game ni macam mana? Saya cerita. Nama dia Marcus Persson atau Nosh. Dia buat Minecraft sorang-sorang je. Masa tu cuma projek kecil. Tapi dalam beberapa tahun je, boom, Minecraft jadi antara game paling popular kat dunia. Masalahnya, bila game makin besar, player makin ramai dan semua orang mula komplain, kenapa tak update ni? Kenapa tak fix bug ni? Kenapa tak tambah mob ni? Nosh pun dah berout. Jadi pada tahun 2014, dia tweet, sesiapa nak ambil alih game ni, contact aku. 2 hari lepas tu, Microsoft DM dia. Deal settle $2.5 billion. Lepas tu, Nosh terus beli rumah 300 juta dekat Beverly Hills dan berhenti buat game terus. Kau fikir kau seorang je yang boleh burn out? By the way, kalau korang nak cari PC yang nak main Minecraft dengan high setting dan shader, boleh tengok back kuning kami sebab kami ada pelbagai jenis PC untuk kegunaan anda. Next, kalau nak kita review history game apa pula, cuba komen.